Esok hari Jumaat pertama dalam bulan Zulkaidah. Tahu tak, Jumaat ini sangat luar biasa kerana bulan Zulkaidah ini adalah salah satu daripada bulan haram. Bulan haram ini adalah bulan di mana Allah akan menggandakan setiap ibadah kebaikan yang telah kita lakukan. Ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan di dalam bulan haram ini. Lebih-lebih lagi kalau kita lakukan ianya pada hari Jumaat, maka gandaan daripada Allah lagi sangat luar biasa. Pertama, memperbanyakkan zikir dengan menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, banyakkan membaca Al-Quranul Karim, dan kalau boleh bukan sekadar membaca dan bertadabburlah dengan ayat suci Al-Quran. Ketiga, memperbanyakkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, memperbanyakkan solat-solat sunat untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, kita bersedekah. Permudahkan urusan orang lain, lihat bagaimana Allah akan memudahkan segala urusan kita. Dan yang terakhir, ibadah yang panjang boleh kita lakukan, jangan kita menyakiti mereka yang berada di sekeliling kita. Allah haramkan peperangan berlaku di dalam bulan haram. Allah melarang untuk kita menyakiti, menindas dan menzalimi sesiapa yang berada di sekeliling kita. Maka Allah berkati kita, Allah berikan kepada kita kebaikan demi kebaikan bersempena bulan haram dan Jumaat yang mulia ini. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.